Ha. Okay, jadi tadi kita dah tahu kan tentang latar belakang Nabi Hassan dan juga karya-karya beliau. Tapi kita belum tahu lagi tentang sumbanan dan juga penghargaan Nabi Hassan ni. Mari kita lihat. Baik, sekarang mari kita tengok pula sumbanan dan penghargaan daripada tokoh Nordin Hassan. Nordin Hassan merupakan antara individu yang memainkan peranan besar dalam memartabatkan karya drama Melayu. Beliau banyak menghasilkan karya yang berkonsepkan unsur Islam serta menjadikan teater bukan sekadar hiburan, tetapi medium penyampaian nilai moral dan pemikiran masyarakat. Salah satu sumbanan terbesarnya ialah pengenalan kepada konsep teater epik Islami. Melalui konsep ini, beliau menggabungkan unsur tradisional, nilai keagamaan dan kritikan sosial dalam pementasan drama. Pendekatan ini memperkaya bentuk persembahan teater dan memberi nafas baru dalam perkembangan drama Melayu moden. Selain itu, karya-karya beliau juga sering diselipkan unsur satira serta mesej moral yang kuat. Cara penyampaiannya yang halus tetapi tajam menjadikan pentas teater sebagai medan perenungan dan kesedaran sosial untuk masyarakat. Dari segi peniktarafan pula, tokoh ini menerima pelbagai anugerah atas sumbanannya. Yang pertama, pada tahun 1972, beliau menerima hadiah karya sastera. Pada 1979, beliau dianugerahkan Ahli Mangkunegara oleh Yang di-Pertuan Agong. Pada tahun 1987, beliau menerima anugerah C. Bright Award atas karya-karya kreatif dan bermutu beliau. Pada tahun 1993, beliau menerima penghargaan tertinggi dalam dunia sastera iaitu Anugerah Sasterawan Negara. Dan pada tahun 1995, beliau turut diberikan anugerah Bintang Kebesaran Negeri yang membawa gelaran Datuk. Kesimpulannya, beliau bukan sahaja memperkayakan kesusasteraan Melayu moden, tetapi turut mengangkat nilai keagamaan dan pemikiran kritis melalui karya-karya dramanya. Sumbanan ini menjadikan beliau antara tokoh yang terpenting dalam dunia teater dan sastera negara.